Hai, Assalamualaikum. Saya Nazir Salam. Okey, apa itu komik? Saya definisikan komik sebagai sebuah cerita yang disampaikan menerusi lukisan atau image atau gambar atau sebarang visual. Komik adalah lukisan yang menyampaikan sesuatu. Boleh jadi idea, cerita, pengajaran, message dan sebagainya. Okey, jadi komik ni dia umpama sebuah gelas. Kalau lukisan komik itu cantik, ia umpama gelas yang cantik lah. Gelas kristal, gelas belian. Manakala ceritanya ataupun idea dalam komik itu pula adalah umpama air yang diisi dalam gelas itu. Jadi bagi saya yang paling penting tentang komik adalah kontennya ataupun air yang kita isi dalam medium komik itu. Bayangkan macam ni, kalau kita ada satu gelas yang sangat cantik, yang sangat mahal, gelas kristal, tetapi kalau kita isi dengan air longkang dan kita hidang kepada orang, so orang mungkin tak nak minum, ataupun kalau orang minum, dia akan memberikan mudarat kepada orang itu sebab air itu kotor. Tapi bayangkan kalau kita ada sebuah gelas yang sederhana, tetapi kita isi dengan air zam-zam atau air ubat atau air yang bersih dan sedap, so orang akan minum dan orang akan dapat manfaat daripadanya. Sebab tu bagi saya, untuk sebuah komik tu yang paling penting adalah kontennya. Lukisan dari segi stroke ataupun kecantikan, ketelitian itu adalah nombor 2, tapi tak mesti tak penting. Sebab komik tu, sebuah komik yang bagus, lukisan mesti sesuai dengan cerita. Kalau kita nak sampaikan sebuah cerita sejarah, tentunya kita kena gunakan style lukisan yang realistik, style lukisan yang detail, kan? Barulah pembaca convince bila dia baca komik tu. Bayangkan kalau kita nak buat sebuah komik yang serius, tetapi kita gunakan stroke lukisan yang kelakar, stroke lukisan yang cartoonish, maka tak sesuai. Jadi impak komik tu kurang dirasai oleh pembaca. Jadi dari aspek lukisan, dia tak mestinya kita kena lukis dengan sangat cantik. Dia bukannya satu keperluan untuk kita lukis dengan sangat cantik, dengan sangat indah. Yang penting lukisan itu sesuai dengan jalan cerita. Dan satu lagi, yang paling penting, lukisan itu mestilah boleh difahami oleh para pembaca. So kalau lukisan itu sangat-sangat detail, tetapi jadi dia terlampau detail sampai tahap pembaca hilang fokus atau pembaca tak dapat nak faham apa yang dilukis tu, maka tak gunalah. Sebab dia dah hilang tujuan. Kita melukis tu untuk sampaikan sesuatu. Jadi pembaca mesti boleh faham apa yang pengkarya itu lukis atau hasilkan. Okey, jadi apakah impak komik kepada masyarakat actually? Komik adalah satu bahan bacaan yang underrated lah bagi saya. Dia berimpak tinggi tapi orang tak perasan. Pertama sekali, komik adalah bahan bacaan pertama bagi ramai kanak-kanak dan remaja. Even kalau saya buat survey dekat sekolah pun, kalau saya tanya siapa kat sini yang mula minat membaca dengan komik, dan ramai orang akan angkat tangan. Sebab itu hakikatnya ramai orang dia mula minat membaca selepas mereka baca komik. Tak ada orang yang macam, mungkin ada lah, tapi tak ramai lah yang mungkin kecil-kecil lagi mereka dah baca ensiklopedia, kamus, kan, baca buku-buku ilmiah yang susah. Mereka biasanya akan start membaca buku-buku yang ringan macam komik, buku berilustrasi dan sebagainya. Jadi komik ni adalah platform pertama lah, media pertama yang dibaca oleh pembaca muda sebelum mereka beralih kepada bahan bacaan lebih berat. Jadi itu adalah satu peranan yang sangat-sangat penting. Okey, dan yang kedua, berdasarkan kajian yang dibuat oleh seorang pakar otak bernama John Medina, apabila kita sampaikan sesuatu informasi dengan menggunakan visual, maka orang yang mendengar itu, orang yang menerima informasi itu akan boleh mengingat dengan lebih banyak, dengan lebih lama berbanding dengan kalau kita berikan dalam bentuk teks ataupun oral sahaja. Which is itu menunjukkan komik adalah paduan visual dan juga teks. Jadi kuasa visual itu telah membuatkan komik itu sebuah medium yang berimpak kepada pembaca. Okey, nak buktinya boleh tak masalah. Okey, ada beberapa case study yang menunjukkan komik ini mampu berikan impak yang tahap global kepada pembaca. Yang pertama, komik Slam Dunk karya Takehiko Ino, seorang pemkomik dari Jepun, yang mana komik Slam Dunk ini, komik bertemakan bola keranjang, telah mendapat pengiktirafan daripada Japan Basketball Association sebab bantu mempopularkan sukan bola keranjang di seluruh Jepun. Okey, yang case study yang kedua, komik Captain Tsubasa, iaitu sebuah komik bertemakan bola sepak. Sebelum komik Captain Tsubasa itu terbit, di Jepun tak ada liga profesional. Malah Jepun adalah sebuah negara yang lemah dalam sukan bola sepak.
Tetapi selepas Kapten Tsubasa ni terbit, ramai remaja Jepun berlumba-lumba nak menjadi seorang pemain bola sepak. Dan kemudian tak lama selepas terbit komik Kapten Tsubasa, telah ditubuhkan liga profesional di Jepun pada tahun 1992. Begitu besar sekali impak komik Kapten Tsubasa itu kepada Jepun. Dan sekarang kita dah tahulah, Jepun adalah sebuah kuasa bola sepak antara yang paling besar di dunia. Dah bertahap dunia lah senang kata. Malaysia masih lagi terkapai-kapai di ranking ke 170, 160. Jauh beza. Dan even komik karya kami pun, komik misi, kami telah terima banyak feedback daripada pembaca yang mengatakan lepas baca komik itu mereka jadi lebih rajin belajar, mereka jadi minat pada subjek macam subjek fizik, kan, subjek yang memang orang tak suka, tapi lepas baca misi fizik jadi minat pada fizik. Kemudian lepas baca misi kira jadi minat pada matematik. So maksudnya sebab komik memang ada daya pengaruh untuk mengubah mindset. So bila mindset dah berubah, tindakan turut berubah. Okey, saya nak bercakap tentang sejarah komik sedikit. Siapakah orang pertama yang melukis komik? Okey, kita tak adalah jawapan yang exact, jawapan yang sangat tepat tu tak ada. Tapi komik pertama di dunia kita boleh katakan ia telah dilukis 20,000 tahun lepas. Dan telah ditemui di sebuah gua di Perancis, iaitu Gua Lascaux. Dan komik itu telah dilukis pada dinding gua. So komik itu adalah lukisan pada dinding gua. Lukisan itu menggambarkan bentuk haiwan dan ada cerita di sebaliknya. Disebabkan kita definisikan komik sebagai lukisan yang menyampaikan cerita, maka lukisan pada dinding gua pun kita boleh anggap sebagai sebuah komik. Kemudian pada tahun 1300 sebelum Masihi, orang Mesir telah melukis pada dinding piramid. Mungkin pernah nampak lah tuan-tuan dan cik puan pernah nampak ada lukisan Firaun, dan kemudian ada tulisan kan, kita panggil sebagai hieroglyphics kalau tak silap. Itu pun kita boleh anggap sebagai komik sebab dia ada lukisan dan dia ada cerita. Okay, kemudian komik mula berkembang dan mula berevolusi sampailah tahun 1784. Seorang pelukis komik bernama Thomas Rowlinson telah memperkenalkan belon dialog dalam komik. Kalau sebelum tu komik dia hanyalah lukisan, kemudian ada tulisan di bawah lukisan tu yang menerangkan tentang situasi dalam komik tu. Tapi Thomas Rowlinson ni dia telah memasukkan teks dan ada bentuk belon dialog dalam komik. Jadi itu adalah satu inovasi yang besar dan dia telah mencorakkan format komik sehinggalah pada hari ini. Okey, kemudian pada tahun 1900 lebih kurang terdapat 150 siri komik strip di Amerika. Kebanyakannya diterbitkan dalam surat khabar dan majoriti adalah komik-komik humor atau komik komedi. So pada waktu itu komik dijadikan sebagai satu medium untuk menyampaikan cerita-cerita yang ringan, selingan, cerita yang komedi, humor, kelakar dan sebagainya. Pada tahun 1933 telah terbit buku komik yang pertama di dunia. Komik tu harga 10 sen saja di Amerika Syarikat lah. Apa ia adalah kompilasi komik strip. Asalnya dia terbit dekat surat khabar, kemudian dikompilkan dan diterbitkan dalam bentuk buku. Dan tahun 1938 komik Superman telah muncul. Dan komik Superman ni adalah sebuah ikon dalam dunia komik di Amerika, yang mana komik Superman telah mencetuskan sebuah revolusi komik adiwira di seluruh dunia. Sampai sekarang kita masih ada movie Superman kan, nama Superman masih disebut-sebut. Ia terbit pertama kali pada tahun 1938. Dan pada tahun 1947 di Jepun pula, Osamu Tezuka dia telah menerbitkan sebuah komik bertajuk Treasure Island. Ini adalah sebuah karya yang penting sebab dia, komik Treasure Island ini telah memberikan inspirasi kepada pekarya Doraemon, iaitu Fujiko. Satu lagi, komik Treasure Island dia telah memaparkan sebuah teknik yang hebat, teknik melukis komik yang hebat, iaitu teknik sinematik. Actually, Osamu Tezuka dia telah ambil teknik ini daripada orang pelukis Amerika. Dipinjam teknik ni, dimasukkan dalam komik dia. So, apa itu teknik sinematik? Teknik sinematik adalah teknik melukis komik menggunakan kaedah-kaedah storytelling dalam filem wayang. Sebab Osamu Tezuka ni dia suka tengok wayang, so dia apply teknik-teknik sinematografi semua tu dalam komik. So kalau sebelum adanya teknik sinematik tu, komik tu dalam bentuk yang static, boring dan simple.
Tapi dengan adanya teknik sinematik, komik itu lebih hidup, lebih dinamik kan. Antara benda yang dimasukkan adalah speed line, sound effect, kemudian teknik camera angle yang dinamik dan sebagainya. Jadi sejak terbitnya komik Treasure Island, ramai pengkarya di Jepun telah apply teknik yang sama. Dan teknik itu melibatlah sampailah ke Amerika, dan even kita pengkarya di Malaysia pun banyak apply teknik yang serupa. Sebab kita ramai pengkarya di Malaysia ni inspired daripada pelukis komik dari Jepun. Kemudian pada tahun 1979 di Malaysia pula telah terbit komik Kampung Boy oleh Datuk Lat. Iaitu bagi saya, komik Kampung Boy adalah komik yang paling sukses dalam sejarah komik di Malaysia. Ia telah diterjemah ke dalam banyak bahasa dan dia telah dijual beratus ribu naskah dalam masa yang singkat. Pada tahun itu tak ada internet, tak ada Facebook kan. Walaupun tak ada banyak channel marketing, tetapi komik Kampung Boy itu telah terjual dengan sangat banyak. Which is bagi saya satu benda yang hebat dan mengagumkan. Okey, kemudian pada tahun 2003 di Korea, sebuah laman web telah memperkenalkan satu konsep komik yang baru, iaitu webtoon. Webtoon ni adalah satu konsep membaca komik dengan cara scrolling ke bawah. Dibaca memanjang ke bawah tau. Webtoon ni, dia biasanya sebelum webtoon kita biasa baca komik dalam bentuk bercetak, buku kan, satu halaman. Tapi bila webtoon diperkenalkan, format pembacaan pun berubah, iaitu daripada halaman ke halaman kepada memanjang ke bawah. Dia scrolling ke bawah untuk baca, which is memudahkan orang lah untuk baca. Dan webtoon itu dibaca secara online. Pada waktu 2003 tu, boleh dikatakan format yang paling popular adalah format cetakan lah, buku bercetak. Tapi webtoon ni, dia telah menjadi sebuah inovasi, dan ia mungkin titik permulaan kepada komik digital. Dan pada tahun 2006, Facebook telah diperkenalkan, dan sejak itu bermulalah era komik media sosial. Dan kita boleh tengok dekat Facebook, kat Instagram, ada sangat banyak komik-komik online kan, yang boleh dibaca percuma dan viral. Jadi komik adalah satu bahan bacaan bagi saya yang evergreen. Dari dulu sampai sekarang masih ada. Saya sejak kecil dulu saya baca komik Doraemon. Sampai sekarang anak saya pula yang baca komik Doraemon. Komik adalah satu medium yang evergreen. Dia takkan pupus. Dia mungkin dah tak jadi satu bahan bacaan yang popular, yang mainstream, tetapi dia takkan hilang. Tetap ada orang akan mencari komik, sama ada komik bercetak, komik digital, atau komik online dan sebagainya. Okey, sekian saja sharing saya tentang komik. InsyaAllah diharap anda dapat sedikit sebanyak input lah daripada perkongsian santai pada hari ini. So, sebarang soalan boleh tanyakan di bawah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.